Hey guys, welcome back ke video baru saya. Hari ini kita buat simple scalping strategy. Hanya trade 30 saat dan 1 minit sahaja. Kalau anda beginner, anda boleh mula trading dengan mudah hanya ikut langkah-langkah ini. Di sini, saya pilih market USD PKR dan set jumlah trade sebanyak $500 setiap trade. Sekarang saya buka DeepSeek Bot powered by DeepSeek AI, kemudian pilih Signal Bot. Saya pilih USD PKR sekali lagi dan klik Get Signal. Signal menunjukkan arah down selama 1 minit, jadi saya buka 3 down trades. Sekarang, saya tunggu trade ini selesai. Guys, kalau anda baru dalam trading, saya sangat recommend guna DeepSeek AI. Ia sangat membantu untuk beginners dan juga experienced traders. Sekarang, ramai trader berjaya menggunakan AI tools kerana ia membantu analisis market dengan lebih cepat dan membuat decision yang lebih baik. Bot ini hanya beri signal up atau down dan anda hanya perlu letak trade sahaja. Ini menjadikan trading lebih mudah dan mengurangkan kekeliruan untuk trader baru. Mulakan dengan modal kecil, belajar step by step dan trade dengan smart. Oh no, 3 trade pertama saya loss. No problem. Signal seterusnya down selama 32 saat, jadi kali ini saya buka 4 trade untuk recover loss. Jom kita lihat. Ikut sahaja signal dan place the trade dengan mudah. Kalau anda benar-benar mahu jadi rich, anda perlu faham bagaimana wang berfungsi dan trading adalah salah satu cara paling cepat untuk memahaminya. Setiap trader berjaya bermula sebagai beginner, tetapi mereka memilih untuk belajar daripada menunggu. Trading mengajar disiplin, kesabaran dan smart decision making. Dengan tools yang betul dan mindset yang tepat, anda boleh berkembang step by step dan bina real income. Jangan hanya bermimpi tentang kejayaan, mula belajar trading dan cipta peluang anda sendiri. Kali ini, saya tambah 8 trade kerana saya perlu recover semua modal saya. Lihat, sekarang posisi saya sudah bagus dan trade ini sedang menuju profit. Saya sudah beritahu, tonton video ini sampai habis dan anda akan terkejut melihat bagaimana saya recover loss dan tukar menjadi profit besar step by step. Yes, saya menang trade ini guys. Ini memang amazing. Anda boleh lihat betapa accurate signal bot ini, saya sudah dapat balik modal saya. Tunggu dan lihat sahaja. Signal seterusnya masih menunjukkan arah up untuk 60 saat seterusnya. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Guys, anda juga boleh gunakan bot yang sama. Link ada di description video atau bio channel YouTube saya. Kalau anda suka konten live trading seperti ini, subscribe channel saya sekarang. Balance permulaan saya adalah $11,500 dan jika trade ini profit, balance saya boleh mencapai lebih dari $14,000. Inilah power smart trading dan mengikuti signal yang betul. Terus bersabar dan lihat bagaimana keadaan boleh berubah dengan cepat apabila strategi berfungsi. Yes, saya menang trade ini. Ini memang amazing. Thanks for watching.